Assalamualaikum. Welcome back to my vlog. Yang ni masa ni tengah tengok adik lelaki. Sebab adik lelaki saya dia tak boleh nak LDR. So memang tengok dia setiap minggu. Almost every week. Nah, boleh katakan kejap saya masukkan footage video. Ni waktu saya ambil dia dekat saya hantar dia balik dekat asrama dia lah. Yang ni pula video dia tengah buat cermin mata. Sebab dia sekarang dah start rabun. Apa yang silau dia nampak bayangan? Senang. Imagine mata awak macam belum. Awak guna dua tangan tekan. Lepas tu for the next week kita orang pergi melawat Jia dekat Hospital Sedang. Hospital Sedang tu kan dekat dengan IOI. So kita orang singgah lah IOI untuk makan dan juga singgah ke photo booth. Betul. Saya cakap-cakap dengan adik saya sebabnya dah ramai orang kan. Kemudian hari yang seterusnya saya kena settlekan beberapa dokumen di IPGM sebab adalah masalah sikit. Lepas dah settle tu saya pergi makan roti canai. Lepas tu dalam beberapa hari tu kita orang pergi konsert Irama Monata Zaman. Sedap tau budak ni nyanyi, korang dengar Since I survive in life, wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised. Lepas tu hari 26 hari 11 tu ada pula teater kawan saya berlakon. Sebab tu dia datang. Hadir dan dia support. Okay. I know what you've done, but I know I'm not the only one. Arms I'm glad I have. My only wish. Will be the reason of the downfall. Best tau diorang berlakon. Okey, dah tu je. Saya dah kosongkan galeri. Bye.